Untuk kempen yang pertama ini mungkin anda belum ada masa untuk buat newsletter ataupun email campaign. Okey. Jadi itu tidak ada masalah. Anda boleh pinjam ataupun pakai saya punya email campaign terlebih dahulu. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah masuk semula ke dalam traffic wave anda, macam yang mula-mula tadi. Pergi kepada autoresponder, klik autoresponder campaign, klik di campaign anda, auto MLM anda tersebut, dan di ruangan letter ini anda boleh retrieve publish campaign. Retrieve publish campaign, anda boleh select a letter series to retrieve. Klik di sini retrieve others pre-written autoresponder letter. Jadi anda masukkan kod rahsia saya ini yang dah tak jadi rahsia. Masukkan kod tersebut. Ini ada siri ID number dan passcode. Anda masukkan kedua-duanya di sini. Okey. Dan selepas itu pergi di bahagian ini, select the autoresponder campaign to be override. Klik di auto MLM anda. Okey. Dan klik retrieve pre-written autoresponder letter. Nanti anda akan sedut ke semua email tersebut. Okey. Tetapi selepas anda sedut, jangan lupa kembali semula ke autoresponder campaign. Klik di auto MLM anda. Cuba lihat di bahagian campaign signature token. Okey. Di dalam campaign signature token ada 3 perkara yang perlu anda ubah. Pertama adalah hostname auto MLM anda ini. Tukarkan hostname ini kepada domain anda. Kedua, URL 2 ini tukarkan kepada, ada perkataan Nur Asia 81 ini tukarkan kepada username GDI anda. Dan ketiga, URL 3 ini anda scroll ke sebelah kanan. Apabila jumpa perkataan kartun 66, tukarkan kepada username traffic wave autoresponder anda. Okey. Selepas itu klik di update signature. Klik di update signature. Dan selepas berjaya melakukan perkara tersebut, saya akan terangkan di video yang akan datang.